Kadang-kadang orang bertanya, mereka keliru tak tahu nak pilih pakej pemeriksaan yang mana. Ada ujian-ujian yang mempunyai pendedahan radiasi yang tinggi tetapi tidak banyak manfaatnya. Tetapi ada satu perkara yang saya selalu tekankan, ujian yang ringkas, tepat dan tanpa pendedahan radiasi. Itulah sebenarnya cara untuk menjimatkan wang dalam jangka masa panjang. Pemeriksaan kesihatan umum yang biasa dilakukan bukanlah untuk memeriksa kesihatan. Ia adalah pemeriksaan penyakit. Tujuannya adalah untuk melihat sama ada struktur organ sudah rosak atau belum. Orang ramai fikir pesakit kanser hati akan mempunyai bacaan fungsi hati yang sangat teruk dalam ujian darah. Sama sekali tidak. Pesakit kanser hati selalunya mempunyai bacaan fungsi hati yang baik. Ini kerana katakan ini hati dan kansernya hanya sekecil ini. Bahagian yang lain adalah sel-sel normal. Jadi ia berfungsi seperti biasa. Tetapi apabila ia semakin membesar, katakan 70% hati sudah dimakan kanser, maka sel hati yang normal hanya tinggal 30%. Pada ketika itulah masalah akan mula timbul. Jika bacaan fungsi hati meningkat dalam ujian darah, ia mungkin petanda hati berlemak, hepatitis, sirosis atau kanser hati. Ini bukan lagi pemeriksaan kesihatan, tetapi pemeriksaan penyakit. Anda tidak sepatutnya gembira hanya kerana hati anda belum rosak. Hari ini ada seorang pesakit datang kepada saya, Dr. Abdul Rahman, seorang warga emas yang menghidap kanser paru-paru. Beliau kata seumur hidupnya rajin bersenam dan menjaga pemakanan, dan apabila diperiksa semua keputusan ujian darahnya normal, semuanya normal. Tetapi beliau menghidap kanser. Ya, anda masih boleh menghidap kanser walaupun semua keputusan normal. Anda tahu tak, apabila anda membuat ujian darah, keputusan anda akan ditunjukkan di sebelah julat rujukan. Ramai orang, termasuk sesetengah pengamal perubatan, menganggap itu adalah julat normal. Asalkan bacaan berada dalam julat itu, mereka akan kata, okey, semuanya bersih. Ramai yang bersikap begini. Cuba lihat betul-betul kertas keputusan anda di rumah. Di situ tertulis julat rujukan atau nilai rujukan. Apa maksudnya? Katakan 15 tahun lalu, satu kajian dimulakan untuk mengukur tahap protein dalam darah rakyat Malaysia. Satu standard perlu ditetapkan, bukan? Jadi, dengan kerjasama pusat-pusat kesihatan, data daripada 300,000 orang dikumpul dan satu lengkungan taburan normal akan terhasil. 95% daripada populasi itu berada dalam lengkungan tersebut. Mereka yang berada di luar julat itu adalah golongan ekstrim 2.5% di setiap hujung yang jelas mempunyai masalah serius. Di negara kita, kita ada sistem penjagaan kesihatan awam. Jika bacaan anda berada dalam lingkungan 95% itu, anda tidak layak untuk ujian tambahan atau rawatan di bawah sistem tersebut. Anda perlu berada di luar julat itu. Tetapi apabila bacaan anda sudah terkeluar dari julat itu, selalunya ia bermakna anda sudah sampai ke tahap yang sukar untuk berpatah balik. Kesihatan kita ini ibarat spring. Jika diregangkan sedikit, ia boleh kembali ke bentuk asal. Tapi jika diregangkan terlalu kuat, ia tidak akan kembali normal. Begitu juga dengan diabetes. Katakan bacaan normal gula semasa puasa adalah bawah 5.6 melamol L. Jika bacaan anda sentiasa 5.4 atau 5.5, itu sudah menunjukkan ada masalah dari segi fungsi. Rawatan sepatutnya dimulakan pada tahap ini. Tetapi sistem kita akan kata, jaga pemakanan, hati-hati ya. Ini peringkat pradiabetes. Datang lagi nanti. Kemudian apabila bacaan mencecah 6.1, barulah mereka kata, okey, anda sudah jadi pesakit, ini ubatnya. Orang itu sukar untuk kembali sihat seperti dahulu. Terutamanya pemeriksaan yang ditawarkan oleh kerajaan, ia terlalu asas. Saya selalu berfikir, alangkah baiknya jika mereka boleh buat lebih banyak ujian semasa mengambil darah. Saya harap mereka boleh minta persetujuan pesakit charge tambahan RM200 dan buat lebih banyak ujian. Ujian yang dibuat terlalu sedikit. Biasanya mereka hanya periksa 2-3 penanda fungsi hati, protein, kreatinin, sel darah putih, platelet dan kadang-kadang kolesterol pun tidak diperiksa. Hanya 5 atau 6 jenis ujian. Malah mulai tahun ini, ada arahan baru kepada hospital-hospital untuk tidak melakukan lebih daripada 10 atau 15 jenis ujian serentak. Tetapi pesakit juga ada masalahnya. Ambil contoh pesakit kanser kami. Jika mereka pergi ke hospital universiti, biasanya sekurang-kurangnya 2 tiub darah akan diambil. Satu untuk ujian darah lengkap, satu lagi untuk ujian kimia. Dengan itu semua ujian darah boleh dibuat, bukan? Hospital universiti memang bagus, tetapi tahukah anda mereka adalah yang paling terikat dengan peraturan.
hospital, universiti sangat patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh sistem kesihatan awam. Mereka tidak akan sesekali melanggarnya. Untuk berbuat demikian, mereka perlu menulis surat justifikasi dan mendapatkan kelulusan terlebih dahulu. Pesakit hepatitis kronik yang menjalani ujian darah dan ultrabunyi setiap 6 bulan, pada fikiran saya, alangkah baiknya jika ujian tiroid dan beberapa perkara lain turut diperiksa, tetapi tidak, mereka hanya periksa hati. Ramai pesakit yang bertahun-tahun berulang-alik ke hospital universiti untuk masalah hati, mereka tidak pernah sekalipun membuat pemeriksaan kesihatan yang menyeluruh. Jadi bila ditanya kenapa tidak pernah buat, mereka menjawab, saya sangkakan doktor pakar terkenal di hospital universiti itu sudah memeriksa segalanya untuk saya setiap 6 bulan. Tidak, doktor itu hanya memeriksa hati anda. Aduh, ramai yang beranggapan begitu. Ada juga yang berkata, tahun lepas saya ke hospital universiti bayar RM6,000 untuk periksa semua dan mereka kata semuanya bersih. Itu bukan bermakna badan anda benar-benar bersih. Anda perlu faham begini. Contohnya, pakej kesihatan berharga RM3,000 mungkin menyaring 10 jenis penyakit paling umum di Malaysia. Mana mungkin semua penyakit boleh disaring, bukan? Pakej RM6,000 mungkin menyaring 30 jenis penyakit. Pakej RM10,000 mungkin 50 jenis. Maksudnya, berdasarkan ujian-ujian tersebut, keputusan anda tidak melepasi julat rujukan. Maksud sebenarnya ialah, tiada bukti kerosakan ditemui. Jadi saya ingin menasihati anda begini. Apabila melakukan pemeriksaan kesihatan, buatlah pemeriksaan kesihatan yang sebenar. Jangan hanya periksa sama ada badan anda sudah rosak akibat penyakit atau tidak. Sebaliknya, periksalah tahap kesihatan anda. Contohnya, berapa banyakkah nutrien seperti vitamin B dalam badan saya, berapa banyakkah radikal bebas yang dihasilkan oleh badan saya, sejauh manakah keupayaan antioksidan badan saya, sejauh manakah keupayaan imun badan saya. Apabila tahap-tahap ini meningkat, barulah anda benar-benar sihat, bukan? Ujian-ujian yang tidak termasuk dalam saringan kebangsaan seperti ultrabunyi atau endoskopi, anda patut lakukannya sebagai tambahan. Itulah sebenarnya cara untuk menjimatkan wang dalam jangka masa panjang. Ujian yang mempunyai pendedahan radiasi yang tinggi, mungkin sekali PET-CT. Dikatakan satu imbasan PET-CT mendedahkan anda kepada radiasi sekitar 25 hingga 30 maxV. Orang ramai membuat perbandingan begini. Satu X-ray dada hanya 0.1 MSV. Jadi jika X-ray 0.1 MSV dan PET-CT 25 MSV, ia 250 kali ganda. Satu imbasan PET-CT bersamaan dengan 250 hingga 300 kali X-ray dada. Bunyinya sangat menakutkan, bukan? Tetapi ia sendiri bukanlah masalah besar. Ini kerana had pendedahan radiasi tahunan untuk orang awam ialah 1 hingga 5 MSV. Tetapi bagi individu yang sama, jika mereka bekerja dalam bidang yang terdedah kepada radiasi seperti pakar radiologi atau perubatan nuklear, had yang dibenarkan oleh undang-undang adalah sehingga 50 MSV setahun. Jadi apa maksudnya semua ini? Ringkasnya, kita tidak begitu pasti. Yang pasti, radiasi memang ada masalahnya. Jika bom atom meletup di Hiroshima, orang akan terus mendapat masalah di tempat kejadian. Tetapi pendedahan radiasi tahap rendah untuk jangka masa panjang tidak begitu. Kesannya akan muncul 10 atau 20 tahun kemudian dalam bentuk peningkatan risiko kanser tertentu, terutamanya kanser darah, kanser tiroid dan setengah kanser payudara. Apabila loji nuklear Chernobyl meletup, kajian pemerhatian selama 20 tahun dibuat ke atas kanak-kanak dari etnik yang sama. Satu kumpulan yang terdedah kepada radiasi dan satu lagi kumpulan yang tinggal jauh dan tidak terdedah. Hasilnya mendapati kanak-kanak yang terdedah mempunyai kadar kanser tiroid yang jauh lebih tinggi secara statistik berbanding kanak-kanak yang tidak terdedah. Begitulah keadaannya. Jadi, pendedahan radiasi untuk tujuan diagnosis perubatan bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan secara berlebihan. Kita perlu berfikir secara rasional. Bantuan radiasi untuk mendiagnosis penyakit di dalam organ kita adalah satu kejayaan yang luar biasa. Jadi apabila ia benar-benar perlu, ia mesti dilakukan, tetapi tidak perlu mendedahkan diri kepada radiasi secara sia-sia. Tidak perlu melakukannya secara berlebihan. Ada ujian-ujian yang mempunyai pendedahan radiasi yang tinggi tetapi tidak banyak manfaatnya. Perkara yang tidak patut anda lakukan semasa pemeriksaan kesihatan. Pertama saya rasa, ialah membuat imbasan PET-CT. Alang-alang buat pemeriksaan kesihatan, baik saya buat PET-CT. Ia boleh lihat seluruh badan, paling tepat pula tu. Kita imbas seluruh badan untuk cari kanser.
Harganya boleh melebihi 3,000 dan orang fikir mahal itu bagus. Ini adalah satu tindakan yang tidak bijak. Sebabnya, pertama, pendedahan radiasi yang tinggi. Pesakit kanser pun hanya membuat imbasan PET CT sekali setahun. Walaupun tiada masalah jika PET CT dibuat sekali atau 2 kali setahun, hakikatnya ia adalah ujian yang paling tidak tepat. PET CT berfungsi dengan mengesan sel-sel yang aktif. Contohnya, sebelum imbasan PET CT, anda akan diberi suntikan glukosa yang telah ditanda dengan bahan nuklear. Dalam masa 20 saat, ia akan merebak ke seluruh badan. Sumber tenaga untuk semua sel ialah glukosa, bukan? Semua sel akan berebut-rebut untuk mendapatkannya. Jadi apa yang akan berlaku? Sel yang paling kuat akan mengambil paling banyak. Sel yang kuat ini adalah sel kanser atau sel-sel radang kronik. Selepas glukosa diserap, imbasan kamera gamma akan diambil. Itulah PET. Jika ada tumpuk hitam kelihatan di leher, apa maksudnya? Maksudnya, ada sekumpulan sel yang kuat dan menggunakan banyak tenaga di situ. Adakah ia kanser kulit, esophagitis, laryngitis, kanser esophagus atau slip disc di leher? Kita tidak tahu. Jadi, untuk mengetahui struktur 3D, image PET digabungkan dengan image CT dan itulah PET CT. Secara 3D, barulah kita tahu, oh ini di esophagus. Sekarang kita tahu ada sesuatu yang mencurigakan di situ. Maka, ujian lanjut seperti CT, MRI atau biopsi akan dibuat untuk mengenal pasti apa sebenarnya benda itu. Jadi, PET CT ini hanyalah satu imbasan kasar untuk melihat gambaran keseluruhan. Jadi, untuk siapa ujian ini bermakna? Ia berguna untuk pesakit kanser selepas pembedahan bagi mengimbas sama ada kanser telah merebak ke nodus limfa atau organ lain. Contohnya, pesakit kanser payudara membuat imbasan PET dan mendapati ada sesuatu yang bersinar di atas tulang selangka. Ini mungkin petanda kanser telah merebak ke nodus limfa di situ. Dalam kes sebegini, ia adalah ujian yang bermanfaat. Tetapi untuk digunakan dalam pemeriksaan kesihatan bagi mengimbas seluruh badan dengan tepat, itu adalah satu salah faham yang besar. Jadi, ia boleh dikatakan tidak bermakna. Ujian kedua yang tidak bermakna pada pandangan saya ialah CT untuk slip disc. Melakukan CT semasa pemeriksaan kesihatan tidak mempunyai banyak makna. Saya selalu sakit leher dan bahu. Pinggang pun sakit. Alang-alang buat pemeriksaan kesihatan, saya nak buat CT lah. Imbas leher, dada, semua sekali. Ini tidak bermakna. Jika pinggang atau bahu anda sakit, anda pergi jumpa pakar ortopedik. Jika doktor itu fikir ia perlu, beliau akan mengarahkan ujian pengimejan terperinci. Ketika itu, ia boleh ditanggung oleh insurans atau sistem kesihatan awam. Tetapi jika dibuat sebagai sebahagian pakej pemeriksaan kesihatan, anda perlu bayar 100% sendiri dan anda tidak mendapat banyak manfaat. Begitu juga dengan CT abdomen. CT abdomen perlu menggunakan pewarna kontras. Tanpa kontras, imej akan gelap dan tidak jelas. CT dengan kontras mempunyai pendedahan radiasi 2 kali ganda berbanding CT biasa. Walaupun begitu, pendedahannya sekitar 10 mSv. Paling banyak pun tidak sampai 20 mSv. Walaupun tidak tinggi. Buat apa kita buat imbasan secara sia-sia? Jika benar-benar perlu, contohnya, semasa ultrabunyi dalam pemeriksaan kesihatan, ada ketulan dijumpai pada buah pinggang dan tidak pasti sama ada ia malignan atau benigna. Dalam kes itu, CT perlu dibuat. Terutamanya CT arteri koronari jantung. Yang ini pendedahan radiasinya sekitar 18 mSv. Jadi perlukah seorang yang muda, tiada tekanan darah tinggi dan ECG normal melakukannya? Jika tekanan darah anda sedikit tinggi dan ECG tahun lepas pun kurang elok, maka kali ini untuk melihat fungsi jantung dengan lebih tepat, anda boleh buat ujian tekanan senaman treadmill atau ultra bunyi jantung ekokardiogram untuk melihat pergerakan injek. Tetapi orang yang tiada sebarang masalah tidak perlu buat ekokardiogram, apatah lagi CT jantung atau CT arteri koronari. Sudah tentu, orang yang mempunyai sejarah penyakit perlu melakukannya. Tetapi mereka biasanya akan melakukannya atas preskripsi pakar kardiologi. Ujian yang boleh dilakukan di bawah sistem kesihatan awam, jika anda ingin melakukannya sebagai sebahagian daripada pemeriksaan kesihatan, anda perlu fikir 2 kali. Dan membuat CT atau MRI otak semasa pemeriksaan kesihatan. Itu juga tidak masuk akal. Ini kerana jika ada simptom neurologi yang disyaki, pakar neurologi atau pakar bedah saraf akan mengarahkan CT atau MRI otak di bawah sistem kesihatan awam. Apa yang boleh dilihat hanyalah tumor otak atau pendarahan otak. Dan perkara-perkara ini biasanya akan menunjukkan simptom. Jika tiada apa-apa, untuk apa buat imbasan itu? Kadang-kadang orang bertanya,
Mereka lihat pakej-pakej yang ada dan tidak tahu apa yang perlu dibuat. Ada beberapa perkara yang saya selalu tekankan. Ujian yang tanpa pendedahan radiasi ringkas dan tepat. Ultrabunyi. Ultrabunyi menggunakan gelombang bunyi, bukan radiasi. Lakukanlah ultrabunyi di merata tempat. Periksa tiroid, payudara, abdomen. Ultrabunyi abdomen boleh memeriksa banyak organ. Hati, pundi empedu, pankreas, limpa, semuanya diperiksa. Untuk lelaki pula, periksa prostat dengan ultrabunyi. Buatlah ultrabunyi di merata tempat setahun sekali. Apabila melepasi umur 40 tahun, nodul akan mula muncul di sana sini. Ketumbuhan benigna akan muncul. Dengan itu anda akan lebih berwaspada dan boleh mencegah kanser. Kedua, keraplah buat endoskopi. Kolonoskopi sangat penting. Tiada ujian yang lebih tepat daripada endoskopi, bukan. Tetapi ada juga orang yang berkata, aduh, endoskopi letih lah, saya buat ujian barium sahaja. Itu cara lama. Endoskopi lebih baik kerana kita boleh lihat secara terus. Dalam saringan kebangsaan, mereka kata akan buat saringan kanser usus besar. Kita fikir mereka akan buat kolonoskopi, tetapi sebenarnya mereka hanya menguji sampel najis untuk kesan darah. Jika ada darah dalam najis, orang akan terus ke unit kecemasan kerana terkejut. Ujian ini mengesan darah tersembunyi dalam najis yang boleh disebabkan oleh bosir, fisur atau kanser usus besar. Tetapi jika darah sudah boleh dikesan dalam najis, ini bermakna kanser usus besar itu sudah pada peringkat lanjut. Jika ujian najis positif, barulah kerajaan akan menaja kolonoskopi. Jangan tunggu sampai begitu. Guna duit sendiri dan buat kolonoskopi. Kadar kanser usus besar di Malaysia semakin meningkat. Punca kanser usus besar ialah polip. Setiap kali polip tumbuh, kita buang saja. Zaman sekarang, orang muda pun ramai yang ada polip apabila buat kolonoskopi. Saya rasa bilangannya sebanyak kes hati berlemak. Kolonoskopi tidak perlu dibuat setiap tahun. Ini kerana, tidak seperti kanser perut yang boleh berkembang cepat daripada gastritis atropik kronik. Polip usus besar biasanya mengambil masa 5 hingga 10 tahun untuk menjadi kanser. Jadi, saranan Persatuan Perubatan ialah peraturan 5-3-1. Jika kali ini tiada polip, buat lagi 5 tahun kemudian. Jika ada polip, buat lagi 3 tahun kemudian. Kebanyakan orang, jika mereka tidak mengubah gaya hidup, terutamanya pemakanan dan berat badan, polip akan tumbuh semula dalam 3 tahun. Jika anda mempunyai faktor risiko, contohnya, ada sejarah kanser usus besar dalam keluarga, anda obes atau ada darah tinggi dan kencing manis, maka buatlah setiap tahun. Untuk endoskopi perut pula, mulai pertengahan 30 Huzan, jika anda buat, kebanyakannya akan menunjukkan gastritis. Rakyat Malaysia suka makan makanan masin dan pedas, bukan? Untuk endoskopi perut, jika anda sudah melepasi umur 40 tahun, buatlah setahun sekali. Ada satu ujian yang saya sangat sarankan. Ia dipanggil MRA. MRA ialah gabungan MRI dengan angiografi, iaitu pengimejan salur darah. Ia membolehkan kita melihat salur darah di otak. Agak sukar untuk mengesan masalah seperti darah beku atau salur darah yang menebal. Salur darah jantung tidak begitu jelas dalam imbasan biasa. Jadi angiografi perlu dibuat di mana tiub dimasukkan melalui pangkal paha. Prosedur ini sendiri berisiko dan pendedahan radiasinya sangat tinggi. Biasanya ia dilakukan sebagai rawatan dan diagnosis serentak apabila seseorang dikejarkan ke hospital kerana serangan jantung. Sudah tentu ini tidak boleh dibuat sebagai pemeriksaan kesihatan. Tetapi untuk otak, kita tidak perlu melalui prosedur itu. Dengan MRA, kita boleh lihat semua salur darah di otak. 1 dalam 40 hingga 50 orang akan mempunyai aneurisma, iaitu salur darah yang menggelembung. Kerana ia menggelembung, ia boleh pecah. Ia tidak menunjukkan sebarang simptom. Dan jika tiba-tiba pecah, akibatnya adalah kematian atau kecacatan kekal. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, sekitar umur 40-an, cubalah buat MRA. Saya beritahu anda, 1 dalam 40-50 orang pasti ada. Jika saiznya sangat kecil, ia akan dipantau setiap tahun. Jika ia semakin besar, satu prosedur yang dipanggil embolization akan dibuat untuk meratakan kembali gelembung itu. Maka, tiada lagi risiko pecah. Terdapat kira-kira 10 jenis penanda tumor yang boleh mengesan kanser hati, pankreas, perut, usus besar, peparu, cervix dan ovary. Tetapi anda tahu tak, setiap ujian mempunyai sensitivity dan specificity. Sensitivity ialah kebarangkalian untuk mengesan penyakit jika ia ada. Specificity ialah kebarangkalian untuk mengesahkan tiada penyakit jika ia tiada ujian yang 100% tepat. Di hospital kami,
Semua pesakit adalah pesakit kanser. Tetapi yang menghairankan, bagi mereka yang datang sejurus selepas didiagnosis, hanya kira-kira 10% yang mempunyai penanda tumor yang tinggi. Jadi anda perlu tahu, penanda ini hanya akan meningkat apabila kanser sudah pada peringkat yang agak lanjut. Semasa pemeriksaan kesihatan, mereka akan buat satu panel ujian penanda tumor. Saya rasa itu patut dibuat. Ini kerana kanser selalunya tidak menunjukkan simptom walaupun sudah lanjut dan sukar untuk memeriksa semuanya. Jadi sekurang-kurangnya dengan ujian darah ini, kes yang sudah lanjut boleh dikesan. Jika bacaan ujian darah itu tinggi, barulah siasatan lanjut perlu dibuat. Contohnya jika PSA meningkat. Katakan paras normal PSA adalah bawah 4, tetapi bacaannya 6 atau 8. Maka ujian lanjut seperti ultrabunyi transrektal, CT dan MRI mesti dibuat. Walau bagaimanapun, jika keputusan ujian darah normal, jangan anggap, saya tiada kanser. Itu sama sekali tidak benar. Keputusan penanda tumor saya normal, jadi saya bebas kanser. Ini sama sekali tidak benar. Sebenarnya, ujian darah penanda tumor tidak begitu berguna untuk mengesan kanser pada peringkat awal. Kegunaan utamanya adalah untuk menilai sama ada rawatan kemoterapi berkesan atau tidak. Kedua, ia berguna untuk pemantauan selepas rawatan selesai untuk mengesan jika kanser berulang. Tetapi ia tidak akan meningkat secara mendadak hanya kerana kanser baru bermula. Sebab itu, kebanyakan pesakit yang datang ke hospital kami selepas pertama kali didiagnosis mempunyai paras penanda tumor yang normal. Kebarangkalian untuk mengesan kanser pada peringkat awal menggunakan ujian ini sangat rendah. Walaupun begitu, saya rasa tidak salah untuk melakukannya kerana ia tidak memudaratkan. PET-CT mempunyai pendedahan radiasi yang tinggi, tetapi ini hanya pengambilan darah. Kanser selalunya tidak menunjukkan simptom sehingga ia sudah lanjut. Walaupun hanya ada beberapa jenis penanda tumor, saya rasa ia bermakna untuk diperiksa. Sejak sekian lama, semua pesakit yang datang ke hospital kami akan menjalani ujian vitamin D. Dengan melihat tahap vitamin D, saya boleh tahu sama ada seseorang itu mengambil suplemen atau tidak. Semua orang tahu itu. Apa perlunya suplemen? Makan dengan baik, berjemur dan bersenam saja sudah cukup untuk tingkatkan vitamin D. Itu semua karut. Untuk menghasilkan vitamin D daripada cahaya matahari di Malaysia, ada syarat-syaratnya. Walaupun negara kita terletak di garisan khatulistiwa, ia hanya berkesan antara bulan April hingga Oktober. Musim tengkujuh tidak berkesan. Pada waktu matahari paling terik, sekitar pukul 2 petang, anda perlu mendedahkan sendi-sendi besar seperti bahu, pinggul dan lutut selama lebih 20 minit dan anda perlu melakukannya setiap hari. Mampukah anda melakukannya? Selain itu, sinaran UV yang menembusi tingkap tidak dapat menghasilkan vitamin D. Kadang-kadang petani dari kampung datang. Mereka juga kekurangan vitamin D. Ini kerana petani pun memakai topi lebar dan menutup seluruh badan mereka. Jadi tanpa suplemen, kebanyakan orang akan kekurangan vitamin D, vitamin B dan sebagainya. Perubatan konvensional hanya mengambil berat tentang makronutrien yang menghasilkan tenaga karbohidrat, protein dan lemak. Mereka akan menasihati nisbah pengambilannya. Tetapi itu ibarat petrol untuk kereta. Tanpa petrol, kereta tidak boleh bergerak. Itu perkara asas. Apa yang boleh kita katakan kepada orang yang tidak cukup makan? Sebaliknya kita mahu sihat, bukan? Kesihatan sebenar bergantung pada mikronutrien, vitamin, mineral dan sebagainya. Ujian-ujian inilah yang perlu anda lakukan. Ia ibarat minyak enjin untuk kereta. Perkara yang membuatkan badan kita sakit, berkarat dan mengalami radang kronik ialah radikal bebas. Ia pasti terhasil kerana kita bernafas. Tetapi kita perlu menguruskannya. Untuk menghapuskan radikal bebas, kita perlukan keupayaan antioksidan. Sejauh manakah keupayaan antioksidan dalam badan saya? Perkara yang memusnahkan virus seperti coronavirus dan menghalang kanser daripada berulang ialah sistem imun badan kita. Sejauh manakah kekuatan sistem imun badan saya? Sekurang-kurangnya perkara-perkara asas ini perlu diperiksa, bukan? Saya selalu tekankan, jangan berbangga jika anda tiada sebarang simptom. Penyakit selalunya tiada simptom pada peringkat awal. Apabila simptom sudah muncul, anggaplah ia tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Jadi, semasa anda masih sihat, anda perlu mengekalkan kesihatan melalui gaya hidup sihat dan juga melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Biasanya orang akan menangguh-nangguh dan malas melakukannya, sehinggalah menerima surat peringatan berulang kali daripada syarikat insurans atau majikan. Aduh, tak boleh jadi ni. Barulah mereka berpusu-pusu untuk melakukannya. Biasanya pada bulan Disember. Apabila terlalu ramai orang datang serentak, doktor yang melakukan pemeriksaan mungkin akan kurang fokus.
Jika pemeriksaan dibuat pada waktu yang tidak sibuk, anda mungkin akan mendapat pemeriksaan yang lebih teliti. Jadi jangan tunggu saat-saat akhir. Terdapat banyak pusat pemeriksaan kesihatan tetapi mahal tidak semestinya bagus. Ada perkara yang memerlukan kepakaran seperti endoskopi dan ultrabunyi. Kemahiran dan pengalaman pengendali adalah sangat penting. Untuk ujian darah, sesiapa pun boleh ambil dan mesin akan memberikan jawapan yang tepat, jadi tidak begitu penting. Tetapi untuk ultrabunyi, cara ia dilihat dan sudutnya boleh memberikan hasil yang berbeza. Begitu juga dengan endoskopi, ia bergantung pada sejauh mana pengalaman doktor yang melakukannya. Jadi jika anda boleh mencari pusat yang mempunyai doktor pakar yang berpengalaman, seperti pakar radiologi atau pakar gastroenterologi, itu adalah jauh lebih baik.